Selamat datang lagi dalam Borak Semula. Hi guys, welcome back to Borak Semula. Hari ni kita akan ada online session punya podcast with AR Razin. So let's get into it. Let's go. Assalamualaikum Encik Razin. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Puteri. Saya adalah host untuk podcast Borak Semula ni. Dan kami menjemput Encik Razin untuk jadi guest untuk kita punya podcast ni, untuk cerita sikit lah berkaitan Encik Razin punya journey of architecture and Encik Razin punya thoughts. Jadi sebelum apa-apa, bolehkah Encik Razin perkenalkan diri dulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada yang mengundang saya. A big shout out to former staff Razin Architect, alumni Razin Architect. Saya kata at least 2 orang ada kat podcast kali ini. Nama saya Razin bin Mahmud. Saya sekarang saya berasal dari Johor Bahru dan tahun ni telah berjaya survive selama 30 tahun. Razin Architect was set up in 1996. So alhamdulillah tahun ni kami merayakan ulang tahun yang ke-30 berdirinya firma saya Razin Architect Sdn Bhd. Kalau nak cerita dari segi education background, saya bersekolah menengah di Malay College Kuala Kangsar daripada tahun 78 hingga 82, back Protalis. Lepas tu mendapat peluang melanjutkan perjalanan ke luar negara. Saya dihantar oleh Kerajaan Malaysia dengan beasiswa kerajaan ke Louisiana State University di Amerika. Belajar selama 5 tahun dan kemudiannya bekerja internship di Texas selama tahun sebelum pulang ke Malaysia pada tahun 1988. So itu saja yang sedikit sebanyak tentang diri saya. Atau ada apa-apa yang saya miss yang you all nak tahu lebih lanjut? Tak ada. Background saya. Maksudnya Encik Razin start tadi architect firm Encik Razin dalam in 90s kan? Yes, mid-90s. I wasn't Saya- even born Encik Razin. Saya mula bekerja, saya balik daripada Amerika tahun 1988. Masa tu recession. I went to 3 interviews di KL sebab tempat lain, bandar lain memang tak banyak kerja lah. So saya dapat jawatan di Hajida Associates di Bangsar. Dan alhamdulillah dari situ banyak saya timbul pengalaman selama 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Lepas tu saya mendirikan rumah tangga dan decide untuk balik ke bandar saya lah, Johor Bahru. Dan saya bekerja lagi selama lebih kurang 3 hingga 4 tahun sebelum saya meneruki peperiksaan Part 3 untuk professional qualification. So once saya dapat Part 3 lulus tahun 95, hujung tahun 90 saya berhenti. 96 saya serap Razin Architect Sdn Bhd. Apa Saya yang- letak Razin Architect dahulu, kemudian baru kita upgrade ke Sdn Bhd. Oh, jadi apa yang mendorong Encik Razin untuk macam daripada as a pekerja, lepas tu Encik Razin nak buka bisnes, nak buka firm. Jadi apa yang mendorong Encik Razin? Okey, sebenarnya keinginan nak bekerja sendiri itu memang daripada zaman sekolah lagi. Oh, Sedikit sebanyak memang saya rasa sifat usahawan tu memang dah ada lah. Masa sekali sekolah menengah lalu saya dah start jual gula, jual coklat pada junior dan sebagainya, dan saya rasa macam seronok bila saya dapat menggandakan pendapatan saya lah. Scholarship masa tu banyak sangat kan. So bila saya bekerja dengan firma-firma ni, saya dapat pengalaman. Memang tujuan saya masa timbul pengalaman tu memang dah ada set satu hari nanti saya akan buka firma saya sendiri. When I graduated in 1988, sorry,
In 1988, 789, sorry. I got the years confused. Mixed up. Saya dah design logo saya lah. Uish. Saya dah sketch logo saya, Razin Arkitek lah sebenarnya. Memang macam orang kata macam ya je budak ni kan. Tapi memang masa tu memang eager to be on my own. So bagi saya kerja tu saya tak kisahlah kerja apa pun yang dilemparkan pada saya akan buat demi untuk saya menimbul pengalaman. Dan itu tak bermakna saya buat sambil lewa. I think kalau tengok rekod dengan pengalaman saya tu memang I give it my 100%. Saya buat betul-betul, saya serap computer department, saya buat animation. This is early 90s. Walaupun masa tu orang tengah susah payah, komputer sangat mahal, saya persuade my boss to buy komputer. Semuanya dengan tujuan bahawa ada cara lebih baik untuk menjalankan kerja tu, sebab dengan pengalaman saya dekat Amerika tu, saya tahu ada cara yang lebih mudah nak buat assignment yang diberikan kepada saya ketika itulah. So that keinginan to be on my own tu memang dah ada buat sekian lama, daripada awal-awal lagi sebenarnya. Encik Razin tadi ada cakap kan Encik Razin sama belajar di luar negara kan. Jadi personal Encik Razin punya thoughts, ada ke beza waktu Encik Razin belajar in the country dan dekat luar country? Pengalaman Encik Razin belajar di luar negara tu. Sebenarnya banyak beza. Banyak beza. Banyak beza. Let me be frank with you. Budaya, yang pertama budaya kita lain. Sana somehow rather dia dah memang dah mature, dah matang. Arkitek itu satu profession yang dihormati, macam lawyer, macam doktor. Sebelum buat kerja dia boleh minta deposit dulu. You have to pay me certain amount of money, maybe $1,000 ke $2,000 sebelum dia conteng satu line pun. Dia macam nak buka file, dia dah kena bayar arkitek tu. Kadang-kadang nak buat appointment jumpa arkitek pun dah kena bayar. Itu satulah. Dan satu lagi, memang arkitek is the leader of the profession. Bermakna sub-consultant lain semua tu dilantik oleh arkitek tu sendiri. So macam masa saya bekerja tu, I started as a draftsman sebab dekat sana tiada TA, draftsman atau TA, sini kita panggil TA lah, technical assistant, dan tiada QS. Sebab semua tu arkitek yang buat. So dalam firm kecil yang saya ada tu, yang saya join tu, ada design arkitek, ada spec arkitek. Spec arkitek yang spec writer lah, dia yang pastikan penyesuaian bahan-bahan barangan yang nak guna pakai, tulis specification, barang mana nak beli dan sebagainya. Dia juga buat bills of quantities. Lepas tu bila saya perlukan engineering input, saya pergi kat bos, saya tanya, I need to know how this is done. Saya tak tahu pun macam mana nak tuang foundation contohnya. Then we'll call an engineer to assist you. So dia panggil engineer yang dia dah hire tu, yang firm saya hire tu, duduk sebelah saya, tunjuk saya. Okay, your footing should be berapa besar, your beam should be berapa besar. There should be construction joint every berapa meter. So kita buat kerja tu memang dengan bantuan ramai pihak. Banyak orang yang kita ada MEP, Mechanical Electrical Plumbing Consultant, yang datang bantu kita sekali. And it was all done manually. Saya buat drafting masa tu manually. Komputer ada tapi khas untuk beberapa orang je dalam company itu. Company tak besar. So memang menjadi kebiasaan semua orang buat drafting manually. And we require a long time to prepare the consultant document. Tahunya kat sini semua nak cepat je kan. So sana they really spend time in coming up with the documents. Tapi dalam masa yang sama, bila dah start construction, salah sikit semua arkitek yang kena saman. Arkitek kena saman dulu. Sebab bagi dia arkitek profesional. Sebab tu insurans arkitek sangat tinggi kat sana. Because it's actually, there's a lot of liability involved. Kolam bocor,
arkitek kena saman. Even orang pergi pub jatuh terlanggar tangga pun arkitek yang kena saman dulu. Oh, So, dekat sana kita macam in control lah of the Yes. whole project. yes. Kuasa arkitek tu lebih mencabar, lebih besar. Kalau okay, then kalau macam tu boleh tak kita orang nak tahu Encik Razin punya challenges waktu Encik Razin macam baru-baru nak buka firm, lepas tu challenges waktu dah buka firm pula. Each phase kan mesti ada challenge Saya dia. rasa baik saya cerita challenges saya sebelum saya sit for exam. Boleh? Okay. So semua ingat bila dah balik ada degree, you are an architect. So you submit your logbook, dalam masa 2 tahun boleh sit for part 3 kan. Saya balik, saya submit application to sit for part 3, tak boleh sebab degree saya tak diiktiraf. You all untung, you ITM, UTM, local university semua diiktiraf oleh lembaga kan. Degree dari Amerika tak diiktiraf. Saya balik kosong. Macam saya study buat pokok kelapa. So I have to sit for part 1 and part 2 exam. Dia interview saya dahulu. Saya tunjuk portfolio pun tak lepas. Dia kata saya kurang daripada 4 section. Saya hanya pass design saja. Services saya tak lepas. Construction documentation saya tak lepas. Dan structure part pun saya tak lepas. Sebab dia kata sekolah kat US tak belajar cukup untuk melepaskan you sebagai orang graduan arkitek. I was very frustrated. Saya keras sangat-sangat. Saya rasa tak adil. Saya tak pilih pun nak pergi ke sekolah tu. Saya dihantar ke sana. Tapi Encik Razin rasa betul ke apa yang dia cakap tu? Like tak sebenarnya tak semestinya. Sebenarnya macam tak adil lah pula. Dia kata American degree tak recognize, tapi dia panggil American architect buat bangunan paling tinggi kat Malaysia. betul. Kan? So tapi that was the law. So saya kena respect undang-undang tu, peraturan tu. Saya akur lah. I have to do the part 1, part 2 assignment. Dan Alhamdulillah saya lepas. Dia bagi 3 bulan untuk siapkan report. Saya dah lepas. Dan hanya selepas tu saya boleh sit for part 3 exam. Dan Alhamdulillah sekali ambil saya dah lepas. Tahun 95. Memang sangat seronok lah. So saya fikir, sekarang airport saya boleh buat. Rumah saya boleh buat. Saya boleh sign sendiri. Memang semacam dunia kita yang punya lah masa tu. And then dari Johor Bahru saya pindah ke Kuala Lumpur. Again masa tu fikir Johor tak cukup besar, Johor tak ada projek, KL lagi banyak projek. So saya berhijrah ke Kuala Lumpur, bawa anak dari saya, isteri saya berhenti kerja, pindah ke Kuala Lumpur in 97 recession. I mean it was really big time recession. Regional economic crisis seluruh Asia masa tu. Saham turun, orang kena buang kerja dan sebagainya. I wish you all tak melalui lah zaman tu. Sebab there was practically no job. You nak tanya pasal apa laluan saya, memang laluan saya agak sukar. So dah pindah KL 2 tahun, saya pindah balik Johor sebab nak bayar sewa pun tak mampu masa tu. So bagi Johor saya start kecil-kecilan lah. Saya bekerja dari rumah, buat renovation kecil-kecilan, tambah carport, tambah dapur, buat banglo kecil. Baik start. Tapi kena cekal lah, dia macam orang main layang-layang. Layang-layang dah besar, dah naik kan, angin tiup boleh terus naik. Tapi kalau angin tak ada, macam mana? So we just kena sabar dan tunggu angin seterusnya lah. So memang banyak cubaan. Yang kedua, itu dari segi timing. Mungkin masa saya buka firma sendiri tu tak berapa tepat lah. Siapa nak tahu ekonomi akan jatuh macam tu kan.
Yang keduanya, anggapan bahawa bila ada part 3, bila ada lesen tu, hidup akan mudah, senang. Macam saya tengok bos saya dapat projek kan, terus saya kerja dengan orang, wah seronoknya dapat duit ratus-ratus ribu, wow bestnya. Terus saya ingat saya keluar tu jadi macam tu. Dia tak macam tu. Dia macam you jadi doktor, wah bestnya buka klinik, wah sakit datang. Tengok orang sakit, ramai orang sakit, tapi tak datang klinik. Sebab lu siapa? Faham? Dia tak kenal you pun lagi. Lu siapa? Dia nak belanja rumah, dia katalah nak buat rumah 500,000, nak bagi pada orang tak kenal, tak ada track record. Walaupun dengan orang lain saya dah buat high rise, saya dah buat apa semua, but when I on my own, I was like, tak ada pun, tak ada track record, zero. So we have to build up that track record, kena build up senarai kerja supaya orang akan percaya pada firma tu. That was tough. Sebab memang orang tak kenal. Lagilah orang nak belanja, nak buat rumah. Kalau developer nak belanja ratus-ratus ribu, juta-juta, tiba nak hire you. Berapa housing you pernah buat? Tak pernah. Nak buat airport, berapa airport pernah buat? Tak pernah. Sekolah? Tak pernah. Ada buat lah tapi anda, itu bukan you punya. Ni under you. Berapa raja arkitek dah buat projek apa? Renovation? Okey, kalau nak renovation nanti kita panggil awak lah. So, it's a business. So, you nak build up your reputation, nak buat business tu bukan automatic. Memang kena kerja keras lah. Tapi ada yang nasib baik. Ada penyanyi yang masuk satu competition yang satu lagu dah meletup. So as an starting architect, baru nak buka firm je, tak kisahlah dulu ke atau sekarang, actually macam mana nak, orang kata nak betul tebus masuk that industry. Sebab kita tahu kan, very, lagi-lagi kat JB and KL, very just saturated architecture punya industri ni. So as a starting, macam mana kita nak actually naikkan nama, bagi orang kenal kita actually siapa untuk dapatkan projek tu lah. Bagi saya, yang pertama sekali syaratnya kena ada pengalaman yang luas, kena pengalaman yang cukup. Bermakna kalau perlu siapkan projek daripada A to Z, at least ada 2-3 projek yang dah siap A to Z. Dari mula dapat projek sampailah siap CCC, sampailah siap handover. Kalau setakat buat projek design saja, tak pernah construction, tak cukup. Kalau setakat construction tak pernah buat dari mula design pun tak cukup. Saya rasa pengalaman tu penting. Okay. Sebab itu part 3 punya exam sekarang memang agak susah sikit. Sebab dia nak pastikan yang arkitek ni memang boleh jawab segala soalan, segala permasalahan. Sebab masalah yang ada sekarang ni dalam sektor pembinaan ni bukan sikit-sikitnya masalah. Saman menyaman sana sini, bangunan dah siap, aircon dah pasang tapi tak dibayar. Apa hak tuan punya bangunan? Apa hak kontraktor? Apa hak subkontraktor? Apa hak supplier yang hantar barang tu ke bangunan tu? Boleh buka balik tak? Boleh ambil balik tak? So you are the leader, the lead consultant. Kalau you tak boleh jawab macam tu, macam mana nak bagi kepercayaan pada arkitek lah orang yang patut menerajui sektor pembinaan. So sekarang ni orang lain merebut nak jadi leader. Engineer kata dia lebih cara bahagian technical, US kata dia lagi pakar bahagian contract management. So nasihat saya kepada yang nak mula set up tu, kena pastikan you ada cukup pengalaman, you kena cukup exposure. Kalau boleh, you pernah deal dengan berbagai-bagai jenis projek, residential, industrial, educational project, institutional, religious building, corporate office, repetitive housing, low rise, high rise. So, bila you keluar tu memang you rasa memang apa je masalah kita boleh handle. Itu satu. Yang kedua, dari segi etika profesional, arkitek, doktor, saya rasa semua profesional kot, lawyer pun sama. Kita tak boleh iklan.
Kita tak boleh taja bahan binaan. Lepas tu buat billboard besar-besar. Arkitek harapan anda, hubungi kami. Kami biasa membuat, sekarang banyak orang buat kat Facebook dan macam. Dia tak nak professional people. Okay? Sebenarnya profesional ni, orang yang profesional ni, dia tak boleh iklankan diri dia, tapi dia boleh buat orang lain cerita pasal dia. So zaman saya dulu, in the 90s, in the 80s, sebelum adanya social media, kita mengiklankan projek Professional kita. is word through mouth lah. Yes. Word of mouth. Okay. Zaman saya dulu ada cara tu, word of mouth. Lepas tu ataupun apa ni, artikel. You contribute artikel kepada magazine, kepada surat khabar. You jadi columnist, you cerita pasal masalah dunia, masalah sekitar, you select dengan sekali design you, jadi orang kenal artikel by siapa-siapa, by Azri Arkitek ke apa tu kan. Jadi nampak benda tu sentiasa berkisar dari segi benda yang makin rapat dengan kerjaya kita. Tapi sekarang dah mudah. Sekarang ada social media, it's like having your own TV program, it's like having your own magazine. Ada yang cerita pasal design, ada yang cerita pasal technical issues, ada yang yapping je. 5 things that you shouldn't do in kitchen design. Kata, satu, tak boleh buat macam ni. Yang kedua, benda-benda macam tu kan. Terpulang pada gaya masing-masing lah. Ada cerita pasal software je, pasal rendering dan sebagainya. So those are platforms untuk cuba mengetengahkan diri. Okay. Tapi itu saja tu tak cukup. Yang paling penting adalah produk you bila dibina. Produk yang siap. Bukan angan-angan, bukan rendering, bukan apa ni sketches yang cantik-cantik nak frame, tak. Produk betul-betul boleh berfungsi sebaiknya, diterima oleh pengguna, diterima oleh masyarakat. Kalau you dah dapat tu, then it will boost your confidence lah. Lagi senang you nak buat marketing tentang firma you, tentang nama you. In a way, it's about branding lah. Kenapa kasut tak ada cap dengan kasut yang ada cap berbeza? Yang padahal silap-silap yang manufacture, pengelang dia sama, dia letak brand dia je kan. Tapi you lebih percaya sebab brand tu sangat kuat. Dan dia jaga brand dia. Ada komplainnya pun dia terus attend. Tak apa, dia hilang duit sikit, tak apa, dia ganti kasut baru. Sama arkitek macam tu jugalah. Ada orang komplain, bangunan ni bocor, tak apa, dia keluar kos, dia repair bocor tu, atau dia cari kontraktor repair bocor tu. Janji supaya nama dia tidak apa ni, rosak. So bukan architecture je lah, saya rasa any business pun macam tu lah. Bukan cafe ke, coffee you ke apa benda, kalau betul tak betul, orang komplain juga. So you must be able to maintain your brand. Itu satulah. Yang kedua is professionalism. You tak undercut, you jangan main ambil hak orang. Islam pun ajar kita supaya jujur, amanah dan sebagainya. You maintain that spirit, insyaAllah you buat apa pun insyaAllah berjaya. Okay. Encik Razin, apa achievement terbesar Encik Razin pernah capai yang Encik Razin macam very proud of? Okay, saya Like, cerita sikit. Saya ni masa zaman sekolah dulu, saya tak suka membaca. Saya banyak main. Saya banyak main dalam kelas. Saya banyak menconteng. Saya menconteng je kerja. Dulu tak ada sketchbook. Sama-sama. Dulu tak ada sketchbook. Jadi saya conteng dalam buku nota, buku yang patut buat homework tu. Saya ada contengan. Saya conteng rock band punya logo. Apa-apa rock band, Alley Cat pun adalah saya lukis balik. Saya lukis nama kereta Toyota tu, saya lukis balik font dia tu. Mana ada komputer nak type je kan, saya lukis balik.
logo 007 James Bond tu, pistol dengan skru tu pun saya lukis dulu. Memang seronok sangat lah. Saya tak boleh lukis portrait nak lukis muka tu bagi saya susah, keras. So saya lebih pada benda-benda yang static lah, yang tak hidup. So I mula contoh bangunan sikit, especially bangunan sekolah saya lah. And then bila bekerja, memang melukis tu menyeronokkan lah. Tengok floor plan, tengok tingkap, line weight. Bagi saya drafting tu was satisfying. Tapi the moment apa yang you lukis tu dibina, masa tu memang seronok gila lah. Saya ingat lagi my first sketch yang dibina segera was a pagar. Masa tu ada projek sekolah agama kat Johor ni. Kompetitor nak cepat. So saya conteng freehand. Tapi adalah geometri, Islamic geometri sikit, letak dimension sikit. 2 hari lepas tu saya tengok dah siap, welding semua dah siap cat. Saya bawa anak-anak saya datang pergi tengok pagar tu. Pagar tu tak besar pun, dalam 6 kaki je lebar. Tu ayah punya pagar tu. Daripada sketch terus jadi reality. So bagi saya itu macam seronok gila. So bila ada peluang-peluang lain, masa start dengan pagar, tu start dengan bangunan, dia punya satisfaction tu memang lebih besar. Bagi saya, kalaulah kiranya saya ni artis, bila bangunan siap tu macam lukisan saya siap. Itu kira pencapaian yang menyeronokkan. Dan tambahlah lagi, I'm also a photographer. Memang saya banyak ambil gambar bangunan. Mula-mula travel sahaja. Then it was published in magazine. Lepas tu saya start ambil hotel, gambar hotel. I was sent by a local magazine to cover a few hotels. So mula-mula saya publish projek orang. Lepas tu bila projek saya dah mula siap, saya publish projek sendiri. Itu pun mula memberikan keseronokan juga, tengok projek you terpampang dalam majalah dan sebagainya lah. Dan yang paling lagi best bila usaha you tu diiktiraf. Dia masuk sampai pada competition ataupun masuk sampai pada award, dia pun menang award. Tak kisahlah combination ke silver ke, tapi bila dapat gold tu rasa wow, dia masuk sampai top of the world. Rasa apa yang you buat tu tak salah, because mula-mula you shot sendiri je, tapi bila dah menang award tu bermakna ada orang lain yang bersetuju dengan apa yang you buat. A panel of jury tu bersetuju dan mengiktiraf bahawa projek you tu patut diberikan some form of recognition. So mula-mula satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan bila dah menang banyak tu rasa macam I can face anything, insyaAllah I can do anything. And then benda tu jadi menaikkan semangat lah. Bila nak buat sesuatu, you must give your best, whether function wise atau rupa luar ke dan sebagainya. Yang penting you pastikan you beri penyelesaian yang terbaik untuk nilai estetik dan juga bajet yang ada pada assignment yang diberikan. Cuba saya tanya you all pula. Apa yang you all takut? Saya takut. Takut macam mana tu? Takut dari segi masa depan. Sebab banyak student yang kata boleh survive ke ni? Kita relevan lagi ke? Yalah, kalau saya personally memang takutlah, sebab macam saya cakap tadi, the industry is very saturated. So macam mana saya nak nak
ternaik daripada semua orang ada beratus-ratus arkitek ni. Macam mana nak naikkan nama sendiri lah. Macam itulah, takut tenggelam. Saya bagi analogi lah. Ini secara teknikal, kita pakai data ke apa ke. Orang nak belajar, so kena ada guru yang mengajar. Jangan ambil universiti lah, jangan ambil sekolah rendah, jangan ambil sekolah menengah. Perlu ke ada guru lagi? Sekarang semua dah digital, iPad, YouTube, jauh lebih baik. Gambar ajar dia, diagram dia, video, tutorial, video, buku online, semua everything is your fingertips. So itu perlu kan. Satu lagi, dari segi security kan, security semua takut dia. Bila ada polis baru rasa selamat. Tapi sekarang kita dah ada CCTV, kita dah ada silap ada bajet untuk beli senjata, beli pistol, beli senapang ke apa, ada lesen dan sebagainya. So perlu lagi polis. Contohnya lah. Perlu. So jawapannya memang masih perlu, guru pun masih perlu, polis pun masih perlu. Walaupun teknologi dah ada, walaupun berapa ramai cikgu yang ada puluh ribu, tetap masih ada guru yang menyerlah. Guru yang jadi guru contoh. Doktor puluh ribu saya silap ada kan. Tetap ada satu doktor, dua doktor atau 10 doktor yang orang akan pergi. Pakar jantung, pakar kulit, pakar apa. Padahal semua tu dah boleh Google sekarang, dah boleh beli ubat dekat farmasi. So kalau kita compare dengan architecture profession, berapa ramai je arkitek yang ada yang qualified betul-betul, yang ada qualification? 2,500, 2,800, bawah 3,000 to serve 30 million people. Ratio dia macam mana kalau beza dengan guru dengan doktor tu? Memanglah tak adalah orang dalam rumah tiap-tiap hari. Doktor tiap-tiap hari ada orang sakit, sekolah tiap-tiap hari ada student kan. Itu bilangan dia lebih banyak, tapi arkitek baru 2,000 lebih je. So the demand is still there. Dan satu lagi, balik kepada macam polis tadi, dia kena ada orang yang tahu undang-undang. Sebab itu pentingnya ada polis. Dia menguatkuasakan undang-undang. Itu juga kerja arkitek. Kita ada bylaw yang memberi kuasa pada kita untuk menjadi pentadbir kepada binaan. Jadi relevan atau tak relevan arkitek ni, selagi masih ada undang-undang tu, selagi itulah arkitek tu relevan. Jangan you tengok tepu ke saturated ke apa tu, sebab banyak apa ni, hebahan luar, orang tak perlukan arkitek, dia ada TikTok, boleh design sendiri. Ada AI, boleh buat sendiri. Betul lah juga, tapi sebenarnya dia bukan buat sendiri terus A sampai Z terus siap, tak. Masih ada keperluan, ada a person, a qualified person to undertake the liability dari segi perundangan. Okay, so tak semua arkitek jadi designer. Ada arkitek jadi pentadbir, ada arkitek jadi project manager, ada arkitek jadi manufacturer. Okay. Dan jika balik pada AI tadi, memang betul lah AI memang sangat cepat. Kalau saya boleh buat sketch layout of a room atau layout of an office dalam masa 3 minit atau setengah jam, 30 minit. You orang berapa? 3 semester kan? Siap. Saya boleh buat cepat sebab saya dah buat benda tu 30 tahun. Yalah. Jadi saya tengok masalah tu, saya tahu letak macam ni je. Kan? Tapi you bagi pada AI, 3 saat dia buat.
Memanglah nampak mencabar. Saya rasa macam saya tak relevan. Bukan you all tak relevan. Saya ni dah tak diperlukan. Tapi tak juga. Still, when it comes to making a final decision, mesti kena ada orang yang berpengalaman. Memang kami guna AI kat office. Tapi kena ada orang yang matang, yang berpengalaman, yang betul, ahli sikit ni. Ni tak betul ni. Yang kena buat sikit. Kerja kami lebih fantas, yes. But we still need the assistance of a real person. Kita anggap macam saya sekarang ni, saya ada 5 intelligent person around me. Awak buat Clubhouse, awak buat Semidi, awak buat Banglo. Kita akan tengok sana, tengok sini, biasalah. Jadi biasa kan macam tu kan. Kan? So, I'm assisted by real intelligent people. I need it because I cannot work alone. Kalau buat sini mungkin 3 minggu lagi berusia lagi. Tapi AI ni pun sebenarnya macam you all sekarang ada 100 intelligent being yang membantu you buat kerja. Ada orang tolong fikirkan ni, ada orang fikirkan tu. Still you have to be the controller. Sama macam saya kena jadi controller kepada 5 atau 6 orang intelligent person yang ada di sekeliling saya. Baru dapat produk yang boleh digunakan sebaiknya. Kalau biarkan AI sahaja, memang it may look nice, tapi tengok balik, tak tadi, tipu sebenarnya. Ni nampak je cantik. Kan? So you still have to train AI to be like you. AI as a tool lah, bukannya AI as a designer. Betul, that's Designer correct. kita. Yes. Dia bukannya pengganti kepada designer atau arkitek. It's a tool. Okay. Dan siapa yang tak guna AI memang akan ketinggalan lah. Macam contohnya macam komputer mula-mula keluar. Komputer lambat. Memang mula-mula komputer keluar lambat gila. Nak set up tu screen warna satu colour je, warna hijau. Kan? Semua orang kata tak boleh lah guna komputer, lambat gila. Manual lagi senang. Lama-lama ketinggalan lah kalau orang tu tak guna. Betul. So sekarang ni bila the requirement to produce images atau write up tu dibantu oleh, so you can spend more time to do the thinking, to do the problem solving. Yeah. Your job now is not just to produce beautiful pictures, but you have to produce the function, the space. You have to be the critical thinker. Encik Razin, saya ada second concern saya lah. As a architecture student dan macam somebody yang macam kita dalam creative industry kan. Saya punya konsep adalah, what if I'm not creative enough? Kita kan compete dengan ramai orang. So obviously kita susah nak jadi kreatif. Kita susah nak create something new, lain daripada lain. Sebab mestilah orang lain pun nak lain daripada lain juga. Jadi macam mana kita nak build macam kita nak ada identiti kita, dan macam mana kita nak be creative enough to sustain in the industry? Is that a good question? Okay, saya akan pass balik soalan ni pada Ibu. Yeah, that's a good question. Macam mana nak tahu apa yang masak sedap ke tidak? Kalau you tukang masak lah, kena rasa. Kalau you rasa sendiri seorang-seorang cukup ke? Kalau you rasa sendiri seorang-seorang cukup tak? Sebab orang lain kena rasa juga.
You nak pendapat orang lain kena rasa juga. Tak cukup. Saya kena kasi Ah. orang rasa juga. Okey. Lepas tu kalau rasa masakan you Sebab- tadi cukup tak? Habis apa yang nak kena buat? You kena test masakan orang lain juga. Tengok orang tu buat, apa salah kata orang tu popular, jom pergi makan kat tempat dia. Sebab nak compare dengan apa yang you masak. Tak syok sendiri lah. Jangan shock sendiri je. Maksudnya dah tanda you kena Kena rasa makanan orang lain. Yes. So my advice to you is to not just look at your work, but you also have to look at other people's work and study kenapa dia punya nampak menarik. Saya kan saya cakap saya tak suka membaca, tapi sekarang ni saya banyak membaca. Bila ada masa lapang, saya akan buka design book, saya baca konsep orang. Nanti, kenapa tak fikir macam tu ada punya solution kan. Satu lagi saya travel lah. I make sure I travel, ada bangunan popular kat sini kat sana saya pergi. Orang kata presiden study lah. Yes. Memang kena buat. Itu kalau you betul-betul nak jadi kreatif, you kena tengok semua ni. Dan sebab creativity ni ada orang kata bakat, tapi tak juga. Dia satu perkara yang boleh dipelajari sebenarnya. It's not just about the end product, it's also about the process. Macam mana you nak sampai kepada destination tu. Tadi Putri ada mention about something new lah kan. Tapi dalam industri architecture ni sebenarnya ada ke such thing as something new? Dia bukan something macam something improve ke? Ada ke new? Berulang-ulang kali dia macam ada orang kata there's no more new school of thought. Apa yang kita nak buat dah ada orang lain buat. Betul. Bukan architecture je, fashion pun sama. Fashion, baju-baju sekarang tengok dah balik baju dulu. Yelah. Kena pula sekarang ni dah sustainable, dah pakai material yang boleh bukan combustible material yang boleh kita semula. Recycle. Recycle. Benda tu mungkin orang dulu, orang yang tak berapa kaya dah memang pakai recycle lama dah. Suddenly that becomes a trend pula. Daripada segi style, daripada modern ke postmodern, decon, memang semua dah balik-balik lah. Dah tak ada. Saya dah nampak cycle tu dah. Dari mula saya belajar, sekarang dah patah balik macam nak ada hidupkan balik. Cuma sekarang ni dengan bantuan teknologi, benda tu lebih cepat, lebih pantas dan lebih tepat. Sekarang ni inilah parametric dengan Rhino, Grasshopper apa semua tu kan, software dia dah bukan design as in design menconting lah. Dia design dengan memasukkan arahan. Macam buat prompt lah. Ada equations apa semua. Ada satu company tu saya tengok pun kat TikTok juga lah. SOM ke apa, buat museum ke apa ke. Dia masukkan instruction tu, a set of instruction malam ni. Besok keluar 800 possible solution on a big project. So dia trim down lagi sampai lah pada top 10. Itu dari salah satu tu, ini dia pilih final jadi bangunan dia. So designer punya kerja sekarang bukan menconting sketch apa semua. Dia tengok kesesuaian tu, dia faham ke tidak the function of the building.
So ada banyak cara lah. Design bukan I hanya see, I see. design macam tu saja. Like I say, you are problem solver, critical thinker. Encik Razin with macam semua concern kita orang ni kan. Jadi Encik Razin rasa ada ke apa-apa yang masa kita punya education system kena improve? Saya kena marahkan nanti kalau saya cakap banyak sangat ni. Okay, Berat. some of the things yang saya ajar, saya pernah jadi associate professor sekali, adjunct professor sekali dengan UTM lah. 2 tahun kontrak. Saya cuba masuk sebenarnya apa yang saya belajar masa saya kat sekolah dulu, kat universiti saya dulu. Banyak benda mesti basic problem solving issues, dan nak tengok apa solution yang dia orang akan bawa. Bagi saya lah, this is my personal opinion kita sekarang ni terlalu technical. Saya tengok soalan-soalan yang ditanya pada student masa presentation, fire staircase, laluan bomba, travel distance, memanglah benda tu penting kan, tapi bagi saya benda tu saya boleh belajar selepas sekolah. Saya hendakkan thinker. Saya hendak saya conteng sesuatu. Kalau staff yang saya hendak lah, staff saya tu patu dah ada master tu boleh develop that idea into something else yang lebih kukuh. I will start with the concept and then it's developed by my assistant. Tapi dekat situ macam kurang sikit sebab saya rasa student yang keluar tak semualah. Kebanyakannya memang lebih kepada technical issue lah. Mungkin itu yang disyaratkan oleh lembaga arkitek ataupun badan jawatankuasa education lah, LAM, PEM dan sebagainya lah. Whereas kalau dekat luar negara dia lain sikit. Kita lebih kepada isu. Dan isu-isu tu they take really seriously pasal isu tu dan tindakan penyelesaian dari segi seni bina. Isu barang-barang recycle, kita ni ambil surface je, lebih kurang je. Dia orang betul-betul cari apa yang nak buat dengan benda tu. Ada tak study dari mana, berapa banyak, berapa tan yang kita kena keluarkan, sampai kepada detail. Bangunan roboh, macam bangunan kat overseas kan banyak solid marble ke apa tu kan. Macam mana kita nak kita semula marble tu? Oh, kat sini kita pecah, kita letupkan aja sebab kita batu bata dengan plaster je kan. So bila recycle is always furniture, kita recycle baju, kita recycle. Waktu green tu, apa itu green tu? Kita macam green is rainwater harvesting dan solar panel. Balik-balik tu je. Tapi green, konsep green tu apa dia tu? Kita tak menuju ke situ sangat lah. Sebab di kuarteri juga nanti bila graduate jadi specialist buat green tapi tak ada orang nak ambil sebab dia tak faham tentang bomba punya issues. Pun satu masalah juga. So bagi saya kena ada balance. Kena ada balance. Dan pembelajaran tu memang di mana even saya pun masih belajar lagi. Banyak benda baru yang saya kena belajar semula. So you shouldn't be stuck to just dapat master dah tak nak belajar lagi. Tak boleh begitu. Dan satu lagi untuk yang dah nak graduate, yang dah nak keluar ni kan, skill lah. Personal skill, public speaking skill, memang kena practice daripada sekarang. Sebab kita punya profession ni, you kena anggap kita ni adalah juru jual. Dan benda yang kita jual ni lagi susah.
Kita jual benda yang tak ada, benda yang belum ada. Kita jual harapan. Faham. So lukisan yang you Harapan. ada cantik-cantik itu adalah tool yang membantu untuk you membuat jualan. Perkara yang paling suka adalah nak Same. dapatkan persetujuan klien you. So macam mana you nak ambil hati dia, macam mana you nak convince dia, itu penting lah. Kalau dekat sekolah, you convince your lecturer for grade, B plus jadi A atau A minus. Tapi bila kat luar, you kena convince your client for survival, sebab bakal dia tak nak bayar you. So, itu memang kena ada. Faham. Encik Razin. Last question kalau Encik Razin boleh ubah satu yang Encik Razin buatlah waktu Encik Razin sedang nak buat form ke, tengah belajar ke, something yang Encik Razin could be better. What is it? Suka tu nak jawab. Suka. Alamak. Bagi saya, apa yang saya ada ni kadang-kadang ini rezeki dari Allah lah. Kita orang Islam kena percaya benda tu lah. Ada orang kerja kuat tapi tak berjaya. Saya akan ramai kata, saya kerja kuat dulu, lepas tu saya dapat berada di mana saya ada sekarang ni. Yang paling penting adalah bertakwa lah, bahawa apa yang berlaku pada kita sekarang ni memang dah tertulis, tapi kita tetap kena berusaha lah. Kalau saya boleh ubah, saya rasa macam saya tak nak buka firm besar sangat. Alamak, saya mau nak kerja situ. Sebab kadang-kadang bila modal yang diperlukan tu besar, you jadi takut. You jadi macam boleh survive ke ni? Boleh survive ke ni? Boleh ke kita buat ni? Tapi sebenarnya benda tu kadang-kadang ada orang kata buat je. Rezeki dah tertulis. You cuma saluran je. Rezeki staff saya memang dah tertulis. Jadi saya just pastikan apa yang saya buat ni dapat berkat. InsyaAllah rezeki dia orang cover. Pun betul juga. Jadi jangan takut sangat. Nasihat saya jangan takut sangat. Kalau betul Jangan takut sangat. nak mencuba, terjun je. Uish. Langgar je. Langgar je. Hidup betul orang kata. Kita buat dia kan Cik Razin. Jalan terus. Kena, there's no shortcut. Memang kena kerja kuat. Kena kerja kuat. Semua benda boleh jadi project lead. Your kawan, saudara mara, kawan lama-lama yang tak pernah jumpa. So be kind to everyone. Project lead ni mana boleh introduce kepada possible project to your firm or to yourself lah. Faham. Kerja dengan tekun, maknanya kalau buat kerja tu memang you have to give your 100%. Start daripada sekolah sekarang ni lah. Dan jangan risau pasal design tak berapa cantik lah, boleh ke tidak ni, sebab design is subjektif. Kan? So hari ni you buat square, orang terima, besok you buat square, orang tak terima. Betul. Lepas tu you buat bulat, kena kutuk. You buat bulat lagi sekali, kena puji pula. So kita kena jual lah. Ada orang kata bangunan you buruk, ada orang kata bangunan you cantik. Kan? Benda yang sama, saya dah menang award dah pun. Masjid tu, saya bagi contoh masjid saya lah. Banyak puji, tapi ada tak kurang yang panggil saya, kau buat ni mana syiar Islamnya? Kau pergi kotak. Cakap alamak, tak ada syiar Islam masjid saya. So susah juga nak ni. Tapi yang penting bagi saya, you buat research dan you rasa itulah solution yang terbaik ketika itu. So you just pekatkan telinga, buat dan percaya pada apa yang you hasilkan tu.
Okay, faham. Okay. Dan kalau tak berjaya, apalah, there's always the next job. There's always the next project. Cuba lagi. Pagi tadi saya ada presentation. Semalam 3 orang kawan staff saya tak balik. Pukul 3 pagi baru dia balik kot. Sebab saya ada presentation pagi tadi. Kami jangan stay back. Kalau boleh kami nak balik pukul 6 balik lah. Azri pun tahu kan. Tapi kadang-kadang terpaksa sebab ada big presentation, big boss nak tengok kan. Saya dah buat satu. Saya buat yang second one. Saya buat third one. Saya takut yang saya buat satu tu tak memenuhi kehendak owner tu kan. Ini owner pilih yang nombor satu tu juga. Ya. So kadang-kadang the first idea is the best idea. So itu saya dah 30 tahun tu. Masih lagi sanksi, masih lagi takut-takut. Ya, kita actually pun unpredictable kan. Susah. Okay. Encik Razin, ada last advice yang Encik Razin nak bagi dekat kami ataupun dekat orang yang tengah tengok ni? Okay, bagi saya untuk semua yang ambil seni bina ni, architecture is not for everyone. Ada orang yang sangat stres, rasa tak boleh nak teruskan. Bagi itu tak ada masalah. Sebab for you to stay in this field, you must like what you do. You kena seronok dengan benda-benda yang kreatif ni. Fotografi, muzik, apa benda ni kena menyeronokkan. Kena in a way macam memberahikan. Kalau you rasa benda tu dah jadi satu burden, beban lah. Beban. Dan mungkin dia tak sesuai untuk you lah. Tapi selagi you rasa sculpture tu cantik, painting tu cantik, cabinet tu cantik, dan insyaAllah boleh teruskan. Dan jangan risau kalau you punya hasil tu tak beberapa memberangsangkan. You should see my earlier sculpture masa saya bermula first year second year. Cantik arkitek, nak jadi arkitek design macam ni kan, design saya pun buruk. Tapi lama-lama you improve lah. Tapi kalau you dah suka, insyaAllah you akan cari jalan untuk improvekan hasil kerja you. Benda tu mungkin akan makan masa lah. Ada orang yang berbakat, dia beri anugerah Allah, sekali buat terus jadi. Ada orang kena buat 10 kali baru jadi. Saya second one lah. Memang kena kerja keras, macam tak cantik lah. Sampailah benda tu menjadi dan memuaskan hati. Yang penting you kena suka. Itu saya punya nasihat kepada you all semua. All the best. Okay. Okay, terima kasih Encik Razin sebab sudi join kita punya podcast. Dan Encik Razin, semoga Encik Razin kekal sihat, kuat dan happy. Encik Razin, nanti saya nak kerja kat Encik Razin tau. Saya duduk JB juga. Iya ke? Ya. Rupanya dia sekolah menengah sama dengan saya je. Saya junior Azri kat sekolah. Saya baru tahu. Boleh hantar CV. Terima kasih Encik Razin. Sebenarnya? Nanti aku bagi. Okay, sebenarnya nanti kita akan bagi dengan Encik Razin. Alright. Saya balik JB, saya bagi nanti. Okay, dulu zaman COVID dulu, saya selalu juga bagi talk. Dengan universiti. Yang paling best saya rasa bila bagi talk dengan supplier lah, Nippon ke apa ke. Selepas session je, orang Grab datang hantar aiskrim lah. Alamak, kalau kita buat macam tu. Macam juga kan. Nanti kita akan kasih Encik Razin kita punya souvenir. Kita ada tapi Encik Razin tak sempat nak datang. tak tak ada rezeki. ni. Tak, saya cakap kalau ada aiskrim, saya suka aiskrim ni. Kita prepare kuih raya dah. Tak ada, no problem, no issues. Anytime nanti boleh. Nanti saya bawa nasi biryani untuk office. You akan puncak alam. Kita akan Puncak Alam. Nah, jauh tu jam tendang. Kereta api dah sampai ke? LRT dah sampai situ. Belum lagi. Belum kan? Belum. Itu jadi bandar besar tu nanti.
Tu lah tu. Tu lah. Nampak lah, nampak. Alright. Thank you for inviting. Terima kasih. Thank you Cik Nazin. Selamat berjaya. Selamat berjaya juga Cik Nazin. Alright. Bye. Assalamualaikum. Cakap bye. Assalamualaikum. Bye.